Sekarang ni kita tengok makin banyak kerusi-kerusi duduk awam yang macam ni. Macam ni. Macam ni. Dia dah bukan lagi bentuk petak macam papan streka yang kita biasa jumpa. Tapi reka bentuk kerusi ni liang liuk melengkuk sana sini. Nampak smart lah juga. Modern, futuristik gitu. Tapi lepas tu korang pun nak duduk lah di atas kerusi canggih tu dan kenapa rasa macam tak best duduk? Disebabkan permukaan dia yang tak sekata, buah pair korang rasa tak selesa bila korang duduk lama-lama di atas kerusi tersebut. Korang pun bengang, buat apa reka kerusi nampak canggih-manggih kalau tak selesa duduk? Itulah tujuan utama kerusi dicipta, supaya best bila kita duduk. Ini buat apa pergi hantar belajar architecture lah, engineering jauh-jauh mahal-mahal kalau prinsip asas reka bentuk pun boleh fail. Tapi sebenarnya kat sinilah yang ramai antara kita salah. Arkitek dan jurutera yang buat binaan-binaan macam ni memang pandai-pandai. Dan kerusi macam ni dan banyak lagi binaan-binaan moden yang menguasai bandaraya sebenarnya memiliki rahsia yang tersembunyi. Bila kita membina sesuatu, tak semestinya kita nak binaan kita tu sentiasa menyenangkan dan sentiasa menyelesakan. Kadang-kadang memang kita nak supaya binaan kita tu memang mengancam, memang mengawal dan memang nak buat orang supaya tak selesa. Zaman dulu inilah yang kita buat untuk mengancam musuh perang, pencuri perompak. Dengan cara kita gali parit, kita letak ceracak. Musuh-musuh kita tu tengok dari jauh pun dah tahu dah bahawa binaan-binaan ini mengancam mereka. Atau bak kata Mat Saleh, hostile architecture. Tapi pada zaman moden sekarang ni, binaan-binaan ni ataupun hostile architecture ni dia berada di mana-mana. Tapi berbeza dengan zaman tok-tok nenek-nenek moyang kita dulu, kita tak perasan pun bahawa binaan-binaan ini sebenarnya adalah binaan mengancam. Kerahsiaannya tersorok di sebalik reka bentuknya. Tapi tak semualah yang tersorok pun. Dan musuh-musuh yang nak diancam daripada binaan-binaan moden ni bukanlah askar musuh mana-mana. Tapi musuh terbesar rekaan zaman moden ini adalah orang-orang yang nak berbaring di atasnya. Tu sebab dia buat kerusi dia melekuk-lekuk. Kalau korang baring sejam dekat atas tu memang jadi jelly lah belakang badan korang. Dan soalan dia, siapakah golongan-golongan manusia ni yang duk carilah kemudahan-kemudahan awam untuk mereka tumpang baring di kesejukan malam? Siapa lagi golongan-golongan gelandangan yang tak ada rumah? Makanya kemudahan-kemudahan awam moden ini direka dengan sangat bijak untuk menghalau mereka daripada tidur di situ. Rupanya ada banyak cara yang bijak untuk kita reka bandaraya kita supaya kita dapat halau golongan miskin gelandangan ni. Reka bentuk macam kerusi Camden ni salah satulah. Masyarakat setempat mengadu kata banyak gelandangan tidur di atas kerusi, atau kerusi-kerusi tu jadi tempat letak botol dan cawan arak. Jadi jurutera pun rekalah bentuk kerusi yang susah nak baring, dan kalau anda duduk situ lama-lama anda rasa tak selesa. Orang yang lalu lalang mungkin tak perasan pun itulah sebenarnya tujuan asal kerusi tu direka macam tu. Kerusi tu nampak pelik, tapi ada jugalah orang yang kata cantik juga kan, nampak moden, nampak apa, vogue. Korang tak tahu vogue tu apa? Korang tak cukup ilmu fashion. Sebenarnya juga pancur air yang dipasang malam-malam tu, itu jugalah antara fungsi dia. Kalau tempat tu basah, air terpercik-percik, tak adalah orang nak tidur dekat situ. Kecuali kalau dia dah biasa kena seksa dengan seksaan waterboarding lah kot. Takat percikan air tu tak ada apa. Ada lagi cara mudah nak halang orang daripada tidur dekat situ. Korang buatlah tempat duduk tu melengkung. Udang je boleh tidur dekat situ dan masih nampak cantik dan berstyle. Ada ruangan kosong yang tiba-tiba je ada pasu bunga. Yelah, dia memang nampak cantik bagi berseri ruangan. Tapi pada masa yang sama, tujuan dia adalah supaya orang lain tak guna ruangan tu melepak ke ataupun tidur.
Cumanya tak semua rekaan binaan yang mengancam ni cantik-cantik. Ada kerusi awam yang mereka pergi buang bahagian tengah dia. Daripada 3 orang boleh duduk, sekarang tinggal 2. Orang pun tanyalah majlis, dah bakpa pergi buang bahagian tengah kerusi? Majlis kata sebab bahagian tengah tu boleh bagi pada orang yang naik kerusi roda untuk duduk. Jap, orang naik kerusi roda? Kau tahu tak kerusi roda tu kerusi? Nama dia Jawapan yang paling benar adalah dia orang tak nak bagi orang tidur tu pasal buat lubang kat tengah-tengah. Ada tempat duduk yang memang dibuat condong ke bawah. Dia sangat-sangat tak selesa kau duduk rasa nak tergolek. Ada macam mentah letak telur dekat atas tiang batu. Kalau orang duduk atas tu memang selesai masalah sembelit dia. Walau bagaimanapun, binaan mengancam yang paling terkenal dan yang paling ganas sekali diaplikasikan pada binaan-binaan moden adalah cerucuk-cerucuk dan besi-besi serta batu-batu tajam. Ini memang kaedah yang paling ketara sekali. Memang dibuat semata-mata tak nak bagi orang tidur kat tempat tu. Cerucuk tepi supermarket, batu tajam bawah jambatan. Sebab iyalah bawah jambatan tu kan tempat yang paling biasalah gelandangan-gelandangan ni berteduh untuk tidur. Sebab terselamat daripada hujan dan cuaca-cuaca buruk, maka dekat situlah bandaraya bagi letak batu-batu tajam. Jadi gelandangan ni nak berteduh dekat mana, lantok depa lah kan. Dan sebenarnya penggunaan cerucuk-cerucuk tajam yang moden dan bersetal ini bukanlah dipakai kepada manusia je. Kalau kau mau pergi di London tu, dia penuh di bahagian atas bangunan nak halang burung bertenggek. Bukanlah masalah burung tu bertenggek sangat, tapi masalahnya bila mereka bertenggek, mereka jadi macam sniper. Mereka hulur buntut dan tembak peluru kimia dia pada orang di bawah. Walaupun mungkin cara pasang besi, cerucuk ataupun batu-batu tajam ni dapat menyelesaikan lakut masalah gelandangan, masalah orang tidur dekat merata-rata, tapi dia buat masalah lain. Bandar nampak buruk dan mengerikan. Dah macam bandar Dracula dah cucuk-cucuk ni. Dan walaupun orang tidur merata-rata ni mungkin dah tak ada sangat, tapi bila pengunjung orang daripada luar datang, mereka akan rasa something is wrong lah dengan bandar yang punyalah banyak bangunan-bangunan ataupun binaan-binaan yang mengancam ni. Bukan saja tak selesa digunakan, malah dia tak selesa dilihat. Kalau kau letak makeup 1 tan dekat muka, mungkin dapatlah hilangkan jerawat ke, mata panda ke, tapi orang akan rasa pelik lah, kenapalah punya banyak makeup je letak ni. Apa yang nak disembunyikan? Maka ramailah yang protes kata akhirnya binaan-binaan yang mengancam ni tak selesai masalah pun. Yang patut diselesaikan pertama sekalinya adalah macam mana nak kurangkan gelandangan. Satu, dengan cara tak tahulah pulihkan ekonomi ke apa kan. Dan yang kedua adalah gelandangan-gelandangan yang ada ni macam mana nak bagi mereka perumahan dan tempat-tempat supaya mereka tak payah dah tidur bergelimpangan merata-rata. Dengan kata lain, orang yang tak ada apa-apa sampai tak mampu nak ada bumbung sendiri pun, mungkin kita perlu sediakan rumah. Mungkin kena sediakan kawasan kos rendah dekat bandar-bandar ke, supaya semua orang berhak untuk ada bumbung melindungi mereka daripada macam-macam kebinasaan, ya dok. Tapi dah pasti ini adalah masalah bersama, masalah jangka panjang. Cumanya solusi-solusi buat binaan-binaan yang mengancam, yang tak selesa duduk ni, tak selesa baring ni, dia mungkin menyelesaikan masalah jangka pendek. Apa pandangan anda? Tulis di bahagian komen. Jangan lupa juga kalau anda menyokong saluran Ajar untuk pertimbangkan menjadi ajarian. Tekan butang join, sangat-sangat membantu kami, insya-Allah. Assalamualaikum.